5 minit ini kamu kena tengok macam mana nak cari luas segi 4 selari. Luas segi 4 selari. Macam mana segi 4 selari? Pernah tak saya ajar? Kan? Ini selari dengan ini. Betul? Okey. Saya nak cari ya. Saya nak cari. Formula dia adalah luas segi 4 selari sama dengan panjang tapak darab tinggi. Okey, panjang tapak mana? Okey, biasanya panjang tapak di bawah. Okey, ini adalah panjang tapak. Tinggi dia? Tinggi dia? Mana pensel gitu? Okey. Tinggi dia? Adakah ini tinggi dia? Katakan 7 tadi. Dia beri kamu macam itu. Adakah itu tinggi dia? Kan? Saya ajar tadi kan? Tinggi dia mesti 90 darjah. Nampak? Mesti 90 darjah daripada atas tu. Jadi katakan ini 6. Okey, panjang tapak katakan 8. Okay. Dia bagi nombor supaya senang kamu faham. Kalau ABC ni kamu tak faham. Betul? Okey, untuk cari luas segi 4 selari ini, panjang tapak dia berapa? 8. 8 apa? 8 meter. Darab 6 ke? Atau 8 meter darab 7? Okey, dia tinggi. Tinggi mesti ini. Jadi 8 meter darab 6. Baru dapat luas segi 4 selari. Boleh? Boleh? Itu luas segi 4 selari.